Dekat office aku pakai mouse yang macam ni. Benda paling menyampah pakai device elektronik adalah bila bateri dia habis, air memang menyerap. So aku pakai je bateri yang macam ni kan. Satu aku ambil, lagi 3 aku bagi kat kawan-kawan, sebab kita orang semua pakai mouse yang menggunakan bateri AA. Jom kita cerita pasal bateri dia pula. Bateri AA ni 1.5 volt, 2600 mAh dan juga 1200 kali. Nak cas dia senang, korang cucuk je sini Type C. Menang dia bagi aku sebab benda ni boleh cas banyak kali. Macam dia claim sampai 1200 kali. Cuma kalau ikut kanan, tak adalah kot kau nak cas sampai 1200 kali. Contohlah pakai dekat mouse, sekali pakai lebih daripada seminggu. 1200 minggu berapa tahun? Tantang mouse tu dah jahanam dulu, kau dah pindah kerja 18 kali. Dia best sebab dari sudut preparation lah. Tak adalah kau macam nak kena standby 40 biji bateri dekat dalam laci kau. So dalam 2-3 biji pun cukup untuk pakai sendiri. Benda habis boleh cas, benda habis boleh cas kan. Bateri macam ni boleh ke kalau nak pakai dekat lampu camping, headlamp? Aku dah pernah kena lah. Kau pakai dekat device, aku pakai dekat device headlamp. Jauh benda tu boleh pakai dalam 15 minit je. Lepas tu kena off 10 minit, dia akan mati sendiri. Kemudian kau boleh pakai balik 15 minit, lepas tu dia mati balik. Tak tahu apa pasal. Kabel ni boleh dapat sekali babe. Satu USB-A, 2 USB-C output. Jadi kau boleh cas 2 bateri sekali jalan. Nak cas dia ni pun senang. Cucuk je Type C kat sini. Dia akan blinking hijau tu, yang tu masuk tengah charging. Nanti bila dia dah full, dia akan terus hijau sahaja.